Kalau korang beli ayam Baker Cottage, lepas tu potong kecil-kecil dan masukkan dalam kuah masak lemak, maka jadilah ayam bakar cili santan. Aroma daripada ayam bakar campur pula dengan masak lemak yang pedas ni, tiada sedap makan dengan nasi putih. Terima kasih banyak kat kawan ni yang tanya soalan dekat threads idea nak masak guna ayam Baker Cottage ni. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita preparekan ayam, potong-potongkan dia, kemudian kita kisar kasar cili padi, cili besar merah, bawang putih dan juga bawang merah. Ayam ni kita pakai seekor, korang potong kecil-kecil ikut sesuai nak makan, dapat lebih kurang macam ni, korang ketepikan sekejap. Lepas tu kita kisar kasar dalam 4 tangkai cili besar merah dan hijau. Lepas tu kita masukkan juga dalam 10 tangkai cili padi juga merah dan hijau. Kemudian korang boleh masukkan dalam 1 biji bawang besar dan juga dalam 4 ke 5 ulas bawang putih. Korang kisar semua bahan ni macam biasa. Lepas tu kita panaskan minyak dan masukkan 1 batang serai. Kemudian kita boleh masukkan bahan kisar kasar kita tadi. Kita nak tumis sampailah cili ni garing sikit. Sebelum kita masukkan dalam 1 sudu kecil paste asam jawa. Masukkan juga dalam 1 sudu sos tiram. Korang kacau-kacaukan sikit sebelum kita boleh masukkan dalam setengah kotak santan. Kemudian kita boleh masukkan sedikit air nak bagi berkuah. Nak bagi warna kuah kita cantik sikit, korang masukkan dalam 1 sudu kecil serbuk kunyit. Kemudian barulah kita boleh masukkan ayam Baker Cottage yang telah kita potong-potong tadi. Gaulkan kuah dengan ayam dan masakkan dia sekejap sebelum kita boleh masukkan garam dan juga serbuk perasa. Last sekali kita boleh taburkan irisan daun kunyit. Gaulkan sampai sekata. Kemudian siaplah kita punya ayam bakar cili santan. Tiada sedap, rasa macam ayam salai dimasak dengan kuah masak lemak yang pedas-pedas macam tu. Confirm tak cukup sepinggan. Sedap. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.